sabar. Dah 9.30, jam 8.30 kita gerak hantar ferry tadi. Cuba tengok, tadi kiranya kita orang naik daripada sini ke sini. Oh, kita naik ni macam beca tapi dia pakai motor. Personally ni lah benda-benda yang aku suka, benda-benda yang tak ada kat Malaysia. Jadi kita pusing-pusing kampung naik. Ni panggil apa beca. Tadi kita punya tour guide cakap kat bawah rumah ni ada perigi. Yang perigi ni air dia dah macam 200 tahun punya air dah. Macam mana aku nak ambil ni? 6 kaki je, tapi sini dah kemarau panjang. Dah 1 bulan tak hujan. Oh, sebulan tak hujan sini? Woi. Tapi tidak pernah kering. Segar. Jadi kalau orang datang sini, selalu akan ada bapak kat sini lah. So kita orang naik bagi emas ni. Dia bagi kat sini bukan typical bagi kita selalu tengok. Bagi dia cantik. Kat sini je banyak tempat macam spot-spot ambil gambar tu ha. Situ ada, sini ada, sana ada. Semua ambil gambar. Sini kering betul ni. Betul gurun. Kalau kat Kelantan ada tempat memang yang ni lagi luas. Itu bukit pasir. Yang ni je macam satu dataran pasir. Ada bukit-bukit sikit. Hari ni kalau kabut sikit sebab semalam tak tidur. Even aku start recording awal. Tapi sebenarnya malam tu kita pergi makan, pergi cari makanan. Memang start awal lah. So pagi ni kita nak naik boat pergi ke pulau. Apa nama pulau tu? Apa nama pulau tu? Thank you. Tanjung Pinang. Nama sebenar. Okay, dekat sikit. Nampak nama sebenar kat bawah. Apa lagi nasi lewat je. Ikutkan boarding tiket kita orang pukul 8.10. Pintu tutup 8.30. Sekarang dah 7.50 something. Situ ada jadual penerbangan pulau. Sampai jeti ni pun nampak air dia lain tau. Air sini lagi cantik daripada jeti semalam. Sebab nampak lagi biru, lagi jernih. Oh, bukan boat. Hari ni kita naik ferry lagi. Oceana 17 ni panjang ferry dia. Sini sampai belakang. Goyang nampak jeti ni. Oi, tak stabil. Okey, terima kasih. Duduk kat jeti belakang tu pun dah rasa tak balance, hilang keseimbangan lah. Okey, free city juga kan ni? Turun bawah. Banyak kosong. Baru nampak je punya destinasi Punggur, tujuan Tanjung Pinang lah 1 Februari kan tu aku buat video lama dah sebenarnya. So total harga RM80,000 kalau tiket korang nak ke sana. Tapi sebentar perjalanan tu lalu lapar nak makan murtabak semalam. Kita dapat breakfast tadi kan terlajak. Later. Oi, sabar. Dah 9.30, jam 8.30 kita gerak hantar ferry tadi. Tapi sebab ramai orang, ferry tak sampai lagi tu. Memang dah beratur dah. Nak nunggu lama. Sampai sini pun beratur lagi. Ya Allah. Dan kalau bercuti time orang lain bercuti macam ni lah. Tapi kau tak baca ni bila lagi? Cuba tengok. Tadi kiranya kita orang naik daripada sini ke sini. Dah 2 jam lebih betul lah tu. Dia dah pulau lain dah. Dan daripada ferry kita akan tukar naik boat pula. Speedboat ni. Jauh perjalanan. Dah masuk dalam video. Daripada Pulau Bintan ke Pulau Penyengat, kita naik boat dalam lebih kurang 20 minit, 15 minit macam tu lah. So ni baru sampai. Nak melangkah pula ni. Aduh, struggle-nya. Okay, terima kasih. Struggle ni tak cerita dekat TikTok IG. Kita memang cerita kat YouTube dia. Betapa struggle sampai ke tempat yang cantik. Kat YouTube IG kau dapat tempat tu cantik je. Tapi pula nyanyi ni. Macam familiar lagu ni. Kira tanjak paling selamat kali hitam lah. Kalau nanti nak tukar-tukar kalau apa tiba-tiba last minute kan pakai warna merah tiba-tiba baju warna hijau. Nah, hijau merah. Jadi bendera Kedah. Strawberry macam. Wah, pakai terus abang. Macam kena je dengan baju. Kena. Ni dah kena lah. Baru keluar JT terus jumpa. Terus ramai orang. Ambil yang tu ke? Tu balik. Oh, dekat sini. Oh, dekat sini. Oh, okey. Sesuai dengan baju kan? Hijau. Tengok. Sekejap. Yang budak punya saiz ada juga tak? Tak nak yang loud sangat. Tak menarut kan? Okey. Okey, dia tak over. Tak loud sangat. Kita baru sampai. Tapi kat sampai ni kan sepanjang jeti ni macam-macam dia jual. Banyak makanan lah. Ada otak-otak ikan, otak-otak sotong. Nanti kita singgah beli, nak balik nanti. Otak-otak dengan keria. Oh, kita naik ni macam beca tapi dia pakai motor. Ikan tu wajah dia ni. Abang pakai ini lagi abang. Lihat muka dia tu.
Personally ni lah benda-benda yang aku suka. Benda-benda yang tak ada kat Malaysia. Jadi kita pusing-pusing kampung naik. Ni panggil apa Beca? Beca motor. Beca motor. Ada haji lah kat sebelah tu. Kita pusing sikit je. Lepas tu kita singgah dekat ni. Makam Pahlawan Nasional Raja Ali Haji. Cantik tu makam ni. Kat depan makam ni banyak juga kedai-kedai yang menjual cenderum mata. Sambung naik ni pula. Tempat lain pula kita pergi. Pulau ni pulau pelancongan. Dia memang harus nampak bersih rapi. Petang tu nah. Itulah jalan pun ada macam jalan-jalan bandar kan sekarang. Jalan tu dah macam ni. Oh, jalan dalam taman garden. Macam kat itu Wangsa. Lokasi kedua kita, rumah adat Melayu. Kita kat luar ni pernah dengar lagu, dia orang. Kita duduk kat luar ni pernah dengar ada lagu Melayu dari dalam rumah tu. And sini ada beberapa buah rumah jugalah. Kita macam ada tadi ada rumah satu dua, lagi meriah, lagi menarik dan besar. Aiskrim. Betul lah, kita di Malaysia, Indonesia, kita memang serumpun. Lagi-lagi kalau datang dekat Kepulauan, ni kan kira bahagian Riau kan, Kepulauan Riau. Dia sangat Melayu. Aku rasa kat sini lagi Melayu daripada aku pergi di sesetengah tempat di Malaysia sendiri. And dia ada beberapa dekat tepi ni, dia tulis Boria, dia cerita pasal Boria, dia tulis pasal pantun, cerita pasal pantun, kuih deram-deram. Kalau dekat Malaysia kita panggil tu kuih deram. Sini kuih deram-deram, and ada banyak dijual dekat tepi pelabuhan tadi. Masa kita orang lalu nak datang ke sini. Aku rasa apa yang ada jati diri yang berdarah Melayu tu, mungkin korang berdatang sini memang akan buat korang macam membuat-buat darah kemelayuan dalam diri tu. Tapi rumah ni tak boleh naik lah. Rumah tak boleh naik, rumah depan ni pun macam tak siap lagi. Dan macam renovate kot. Macam istana. Nah, Syaf dah masuk awal. Apa ada kat dalam ni? Dalam ni ada singgahsana ataupun lebih dikenali sebagai Balerong Seri. Ada macam mokap. Lepas tu ada sejarah-sejarah. Ni sejarah-sejarah kepulauan ni lah. Sebenarnya di sini adalah pusat pertahanan Kerajaan Melayu Lingga Johor dulu. Oh, okey. Function betul, function masuk dalam ni study. One of tempat yang penting lah untuk zaman Kesultanan Melayu dulu. Tapi lepas Belanda mengkhianati perjanjian, macam when the Fire Nation attack, everything change. Everything change. And as the Avatar. Yes. Oh, ni Balerong Serinya. Betul. Singgahsana. Oh, yelah, dia vibe macam istana. Tapi sini dia jadikan macam rumah makan Tak tahu ada orang book kot untuk makan tengah hari. Nampak staff dia bawa keluar lauk-lauk. Makanan-makanan. Lepas tu kat sini kita boleh sewa juga busana Melayu. Serendah RM5. Memang RM5 lah kalau convert di Malaysia. Murah. Kira kalau pelancong nak datang ni, nak merasai busana-busana Melayu, boleh sewa kat sini. Nak ambil gambar tu, diorang dah. Geng-geng ni. Diorang dah pakai baju tu dah. Semat dah. Dah macam time travel lah. Nah. Gambar. Mari. Tadi kita punya tour guide cakap kat bawah rumah ni ada perigi. Yang perigi ni air dia dah macam 200 tahun punya air dah. Macam mana aku nak ambil ni? Risau pula. Sebab dia kata kalau ni nak basuh muka pun nak minum pun boleh. Boleh balik lagi. Tak ada orang kat bawah ni. Kita punya tak biasa. Pakai perigi. Budak bandar. Permisi Pak. Boleh tanya, air perigi ni macam mana ambil? Ada timba. Apa? Pakai timba. Pakai timba tu je lah? Pakai kayu. Oh, okey. Dari mana? Malaysia. Nak basuh muka boleh, minum boleh. Nak cuba. Sampai ada bapak ni. Oh, begini. Dalam 6 kaki je, tapi sini dah kemarau panjang. Dah 1 bulan tak hujan. Oh, sebulan tak hujan sini? Oi. Tapi tidak pernah kering. Oh, alhamdulillah. Ada matai semua. Ada matahari kat bawah ni? Okey. Kejap, saya nak try basuh muka kejap. Nampak guys tu. Selawat. Langsung minum tak apa. Bismillah. Allahumma salli. Okey dah. Jangan takut berapa kali. Tak apa, pakai je. Tak apa. Segar. Sedap ni buat. Ambil wuduk ke? Minum tak apa. Minum, bismillah. Rasakan airnya. Tak ada masin.
Kalau jam-jam tu tesnya 9. Kalau ini 7,2. 7,2? 7,2 langsung boleh diminum. Sekejap, saya ada botol. Saya isi dalam botol saya. Ini disimpan berapa bulan pun tak apa. Oh, tadi saya punya tour guide cakap 200 tahun perigi ni. Cubalah. Ada lagi air. Sekejap saya minum air ni. Kalau yang keluarga untuk membutuhkan, kalau ada sakit, ada boleh kasih minum. Tapi tetap baca selawat. Oh, ikhtiar dulu lah. Ya, boleh Selawat Nabi Muhammad Allah. Satu keluarga boleh. selawat sekali. Selawat 3 kali. 3 kali. Wah. Kalau minum mintalah pada Allah ya. Mm-mm. Kalau ada penyakit ada. Cuma tidak boleh dimasak ya. Tak boleh masak. Terus minum je. Okey, alhamdulillah. Bismillah. Lagi panas sekali kat luar tu. Panas. Okey, terima kasih. Jadi kalau orang datang sini, selalu akan ada bapak kat sini lah. Setiap hari ada. Oh. Sampai petang lah, jam-jam 5 atau setengah 6. Terima kasih Pak. Bagi saya rasa. Terima kasih bagi rasa. Okey, nanti saya bagi. Sekejap. Saya pergi toilet sebenarnya. Di sana? Okey. Okey. Kejap saya masuk je ni. Takut saya lupa. Okey, terima kasih Pak. Wah, terus seger. Nah, kita nak ke JT balik ke? Sebenarnya kan tadi kita orang tertinggal dekat depan rumah adik tu. Kan lepas daripada aku pergi perigi tu, aku pergi toilet. Boleh pula berlaku sesuatu tak diingini kat dalam toilet tu. Selama lah juga aku seraga kat situ. Sekali keluar-keluar, Syah datang, cakap diorang dah hilang. Dah kena call. Oh, bau ni. Oh, otak-otak telur sotong. Menariknya. Okay, kita balik ke sini betul singgah beli. Tadi tinggal tu kan. Okey. Okey, ada pakai corak lain ke? Ke yang ni? Yang ni Ini Yang kosong. Okey, tu 1,000. 100,000. 100,000. Lebih kurang RM25, RM24. Oi. Lebih kurang harga ayam gepuk set D. Dapat satu. Dua-dua yang kepuk lah. RM25 kan. Ayam gepuk set D lah. Tadi dekat rumah ada air dohot dulu cerita kan. Ni air minuman di Raja. Air para raja zaman dahulu. Nak try lah. Sebab kat sini je ada kot. Tak pernah nampak kat tempat lain. Harga je RM15,000 lah. Mau 2 cup. Ada botol. Terus minum tak apa. Surprise me. Dah try. RM30,000 ya. 2. Okey. Sama-sama, terima kasih juga. Diorang kat depan tadi. Kita selalu tertinggal. Oh. Okey, cukup. So kita naik lagi satu bot. Daripada ni naik bot lagi nak ke Tasik Biru tak silap. Tanjung Pinang. Balik ke tempat tadi lah. Balik ke kita punya tempat yang kita berlepas tadi. Tu naik bas. Naik bas? Oh, naik bas balik. Oh, nak pergi Tasik Biru kan? Banyak berjalan. Pulau Bintan. InsyaAllah nanti jumpa lagi. So ni kita dah balik ke Tanjung Pinang. And mungkin sekejap kita makan kot, lapar lah. Tapi betul lah tu, kalau nak jalan-jalan lah masa muda. Kalau tu tak larat bina panjat-panjat ni. Ni air kita beli tadi. Apa nama dia? Air dahot. Dahot. Tapi dia macam air herba something. Sebab tengok dekat yang rumah tadi tu, dia tulis air warisan apa semua. Minuman para raja zaman dulu, minuman khas. Oh, minuman khas Pulau Penyengat, situ je lah kan ada. Sebab tadi kan kita pusing-pusing juga, tapi tak nampak tempat lain show. Tapi tu je. Sekejap. Ada juga sebenarnya otak-otak tadi, tapi otak-otak tu pun tak sempat. Kita tinggal rushing. Kita ada 1 hari je untuk settlekan itinerary semua. Kau tak dah beli dah try otak-otak telur sotong tu, sedap lah. Bismillah. Dia punya macam kan ada air Cina ke apa, ada ni red dates lah bagai. Penuh herba. Herba-herba kan. Manis madu. Betul lah ni, kena minum sejuk, sedap. Rasa ada dia punya bahan-bahan kat bawah tu. Tapi dia macam lebih pada minuman penyegar. Yang manis, madu. Itulah kot sedap juga, tak rasa pelik pun. Tapi nak dapat red dates, tak boleh pakai straw. Kena hirup. Tapi ada iras yang Chinese drink tu. Iras. Lagi sambung lapar ni. Minum dulu, tunggu makan. Tunggu bot lagi satu datang. Kita kan 2 bot. Kenyang lah pula minum air makan buah tu. Tapi kita nak makan betul-betul ni. Di mana kita ni? Oh, Dermaga Penyengat ni tempat kita pergi tadi. So sekarang mana kita punya tour guide?
Nak buat kita makan dari mana? Yang ni vibe Indonesia macam Thailand pun ada sebab kabel dia. Kau nampak dah kabel macam ni. Kat Batam tak ada. Okay, jumpa dah bas kita orang. Bas lambat ni. Tanjung Pinang. Kita kat Tanjung Pinang. Dan kita nak naik bas Tanjung pergi. Pinang Heritage Kita pergi makan dulu kan? Kita pergi Tasik Biru dulu ni. Cap tanya. Mas, kita makan dulu kan Tasik Biru dulu? Kita ambil satu gambar dekat Naik bas dia. Jom. Oh, ambil gambar dulu. kita makan dengan Okey, jangan makan. Lapar mas. Makan dulu. Okay, terima kasih. Sempat dah tidur dulu. Panasnya. Nampak awan kat belakang tu. Nak sampai ke... Okey, hari ni kita akan makan lagi nasi padang. Nasi. Rumah makan sahabat Padang nama dia. Ni kuat jauh juga tempat kita orang sebab tidur. Memang sampai sedap penat. Wah, enak baunya. Nasi padang hari ni macam high end sikit lah. Masuk-masuk ada aircon. Panjang tu hari ni. Satu meja panjang. Semalam 2 meja. Oh, air. Oh, terima kasih. Wah, nasi. Okey. Baru bubuh. Ni lagi. Cukup lagi. Ada air tak? Nak tengok air. Special. Kau ada yang special. Jeruk. Topping. Kan nak try avocado lah. Jeruk peras tu apa? Jeruk perah. Peras. Jeruk perah. Jeruk peras ni macam mana? Jeruk peras ni macam mana? Limau. Oh, peras. Oh, limau eh. Perah. Oh, dah try avocado lah. Avocado berapa? Dua. Jangan lupa nak bayar lagi macam semalam. Lupa nak bayar. Ana. Nak lagi? Alamak banyak Tak nak ambil tu. Lepas makan naik bas dalam 45 minit macam tu. Kita sampai di tempat yang paling panas setakat hari ni lah kot. Sebab tempat ni macam gurun pasir. Memang dia overall pasir je. Lepas tu ada tasik biru. Yang tasik biru ni yang sebenarnya yang kalau aku datang sini nampak orang pakai cantik tu sebab dia orang nak ambil gambar kat sini. Kat tasik biru tu. Tapi kat depan sana. So lepas ni kita akan naik bagi dulu. Naik bagi ke sana bayar dalam RM20 macam tu. RM20,000. Barulah boleh sampai ke sana. Jauh jugalah kot kalau nak jalan. Kat depan tu memang tempat parking. Kita bayar kot kenapa ada macam ada orang jaga parking. Sini bas kereta parking sini. Lepas tu jalan sikit akan ada tempat tunggu bagi. Tempat tunggu bagi ni keliling-keliling adalah. Depan tu ada kedai oleh-oleh. Lepas tu tepi tu ada kedai-kedai yang macam jual air ke kok panas, dahaga kau nak minum, nak makan dulu. Sementara tu kita akan tunggu bagi dekat depan ni lah. Balai Rindu Permada. Kenapa nama dia sangat indah? Sangat Melayu. Betul lah sini lagi Melayu daripada tempat kita. So kita orang naik bagi emas ni. Dia bagi kat sini bukan typical bagi kita selalu tengok. Bagi dia cantik. Ada yang boleh muat. Macam kita orang punya naik 6 orang. Ada yang boleh muat 4 orang. Ada yang boleh muat 16 orang. So bagi dia beza-beza. So kalau korang datang sini naik bagi tu, balik naik bagi tu lah. Sebab kita datang tak bayar tau. Balik nanti pun kita bayar. Kat sini je banyak tempat macam spot-spot ambil gambar tu Situ ada, sini ada, sana ada. Semua ambil gambar. Sini pun boleh. Sini Blue Lake. Atas belakang tu nama dia Gurun. Sana tu ada, nama dia tadi lupa. Tak nampak nama apa. Ujung tu ada orang naik ATV. Yang ni nak naik kuda boleh. Lepas tu ada lah tempat-tempat kau nak rehat sini. Lepas tu apa lagi? Tu je lah. Jangan jual air semua kat depan tadi. Kuat berangin dia. Ni yang bagi naik 16 orang tu. Dah macam mini bus dah. So sebagai makhluk-makhluk introvert kita orang tak nak duduk kat rumah orang tu. Kita nak pergi naik tempat tak ada orang kat atas tu. Sini kering betul ni. Betul-betul gurun. Kalau kat Kelantan dan Batam memang ni lagi luas. Yang tu bukit pasir. Yang ni je macam satu dataran pasir. Ada bukit-bukit sikit. So naik atas kita kena lalu ni ke atas tu. Mesti dia orang macam ada orang datang pula dah. Elok tadi dia orang kat sini. So ada lagi tasik biru. Sini ada beberapa tasik sebenarnya yang warna biru macam tu juga. Tapi situ depan sana tadi ada. Ni kat puncak. Sini dia rasa panas tapi Bahang tak rasa sebab angin dia kuat betul. Tak tahulah bunyi macam mana mic aku ni. Tapi kalau kat sana tu itu yang tasik yang menjadi tumpuan tu yang biru yang aku cakap tadi tu. Yang ada decoration bahagian kita pergi mula-mula. Tapi sebenarnya kat belakang tu ada lagi. Dekat depan sana pun ada. Dekat tepi ni pun ada. Banyak tasik-tasik biru tu. Dan tu kita orang cakap tadi tempat ni dia jadi macam gurun berpasir tu sebab tu diorang pasir yang ambil pasir kat sini waktu Singapura. Tapi sekarang tak ada lah. Sekarang dah jadi hak milik Indonesia lah. So di sini
dijadikan tempat pelancongan. Oh, dia boleh bergerak rupanya. Bot tu. Kat sini kalau korang nak ambil gambar, dia ada prop burung hantu. Burung hantu di tengah hari. Tak tahu kenapa. Tu apa bayaran dia? RM50,000 tu ambil gambar atau video dengan burung hantu tu. Rupanya apa ni kita punya bagi tu RM20 seorang. So spare lah kat dua orang RM40 macam tu. RM20. RM20,000 rupiah. Lebih kurang RM20,000, RM4.5 kan. Okey lah. Dekat tu. Kalau rajin kau boleh suruh je lah. Tak rajin. Okay, petang ni dalam pukul berapa sekarang ni? 5.19. Kita dah nak balik ke Batam. Naik speedboat pula. Tadi kita naik ferry 2 jam. Boleh tidur. Speedboat dia kata kejap je. Tak apalah, kita naik boat dulu lah. Sama kat Batam. Kita punya boat. Ini charter satu boat ni memang kita orang ni. Tak balance. Tak seimbang. Oh. Mana? Ori, duduk belakang tu. Kira-kira. Tomorrow for sure. Check out. Ya, kamar berapa nih, Bu? Sebentar. Okey. Boleh duduk dulu? Okey. Okey, terima kasih. So, kita dah check out hotel hari ni. Nak balik Malaysia dah. 1 bulan, 2 bulan. 2 bulan ni. Esok kerja, dik. Kita kena balik hari ni. Kita pula kerja berbawa. Tak boleh ambil cuti. On the way ke ferry, sebelum balik dia orang stop dekat kedai kuih ni. Rumah kuih Viveka. Sebab je tu jalan ke tempat ferry. So ni last stop lah kalau nak beli-beli something buat balik. Sini kira pot untuk korang beli oleh-oleh lah. Lapis susu, kek pisang, lapis berendam bagai. Cuma nak beli banyak, dia susah nak bawa sebab kita naik ferry. Tu aku macam nak rasa tester je. Dia cakap sini boleh rasa tester.